Number one, bahawa ada genocide yang sedang berlaku. Tapi masalahnya, rakyat Malaysia ada masalah juga. Kita tak patut terima bila orang cakap kita patut culik kanak-kanak, harvest organ mereka. Kalau dia tak masuk, 0.5% tu takkan berlaku tau. No matter how we feel about this, they are already here. Stop anyone else coming in, please. Selamat datang ke sesi Ngopi Anak Muda bersama saya Daniel Teo di studio Channel 10 Malaysia. Hari ini kita telah menjemput dua orang panelis untuk mengupas satu isu yang baru-baru ni cukup menangkap perhatian rakyat Malaysia, iaitu isu pelarian Rohingya. Jadi bersama saya di studio hari ini saudara Iqbal dan saudara Manu. Saya mungkin berikan sedikit latar belakang lah hari ini kenapa mereka dua orang ni. Sebab mereka bergaduh dekat X, dekat Twitter. Iqbal merupakan editor kanan Chili Sauce, Manu sebagai seorang rakyat Malaysia lah kan. Dan saya nampak dua-dua ni sebenarnya cukup prihatin terhadap isu pelarian Rohingya ini, tapi pendekatan dan niat mereka mungkin berbeza-beza. Okay? Jadi mungkin saya nak mula dulu dengan kenapa, mungkin Iqbal dulu, kenapa Iqbal prihatin dengan isu Rohingya ni? How can you not? Benda ni dah sangat-sangat beri kesan kepada hidup harian rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi kepada golongan pelarian, kawan-kawan kita yang mungkin berada berdekatan dekat kawasan-kawasan ini. Jadi memang susah untuk tidak ambil perhatian benda ni. Jadi dan Manu pula. Sebab masalah ni dah, like it's been going on for so long, 20-30 tahun lebih, and still tak ada solusi yang betul. You know, there is no proper solution, tak ada support yang betul, and so as a result, rakyat getting affected more and more, lagi banyak pelarian yang datang, and still the problem becomes worse. And bagi mereka yang tak nampak perbahasan antara Manu dengan Iqbal, mungkin Manu boleh jelaskan sedikit juga apa masalah sebenarnya kan. Sebelum kita nak selesaikan masalah, kita kena identify, mengenal pasti dulu masalah dia. Apa masalah Rohingya ni mengikut pandangan Manu, dan apakah jalan-jalan penyelesaian yang boleh diambil? Wah, big question. Mungkin bukan jalan penyelesaian. Kita settle dulu apa masalah dia sebelum kita mula prescribe treatment solutions. Because bila kita lihat punca masalah tu dia akan kesan juga pada solusi dia kan. Of course. Of course. So if you're asking me what is the root cause untuk problem macam ni, or rather my issue, why saya involved in the first place, kenapa saya quote tweet dia, kenapa saya reply pada orang, is because a lot of the solution yang orang bagi tu, especially orang yang not directly affected by masalah-masalah ni. Directly affected maksudnya you are not staying next to the community, you are not working with the community, you are not providing support to the community. Either one ataupun tiga-tiga jugalah. Kalau orang yang dalam isu ni bagi solution, most often dia out of touch. Sebab you are not directly connected dengan benda ni. Right? So contohnya, kalau you tak belajar engineering tapi orang suruh you buat project engineering, boleh ke? Tak boleh. Sebab you are not in there, you tak belajar benda tu directly, so you will not be able to do it properly. Sama juga. And also banyak solution yang orang bagi tu is either panggil orang Malaysia racist and xenophobic, or dia cakap masalah you tak adalah besar sangat. Sebab you kena compassion, you kena tunjuk prihatin kepada orang lain. Tapi masalahnya, rakyat Malaysia ada masalah juga. Ada juga seorang yang dari NGO, dia kata, oh actually rakyat Malaysia kena belajar dari pelarian sebab diorang pun susah, diorang tak dapat kerja. Like, orang Malaysia pun tak dapat kerja kot. Orang Malaysia pun B40 still struggling kot. And masalahnya, our taxes and the welfare yang kita spend tu, taxes tu tak cukup tau. So, sistem dah dibebankan. Sistem dah dibebankan berpuluh-puluh tahun. On top of this, kalau orang punya solution is just bawa lagi pelarian, and kalau you cakap tak suka, or kalau you cakap anything, or kalau you ada criticism, any criticism, valid ke tak, semua criticism tu dipanggil racist. That is my problem. I agree jugalah, sebab saya pun pernah jumpa dengan kawan-kawan yang kerja NGO dan sebagainya. I think some of them are too far left to solve the problem.
kadang-kadang, right? But I also saya nak tahu juga dari segi pandangan saudara Manu, apa masalah yang kita nak cuba selesaikan sebenarnya, right? Tadi itu lebih kepada mereka yang according to you tak either not qualified or tak terkesan to give a solution. But Betul. if it were up to you contohnya, you know, apa masalah yang kita nak selesaikan? Because I mean, so tadi I agree with you, ni I tak agree pula kan. Use the word membawa pelarian. Actually pelarian ni dia bukan dibawa ke sini. They actually escape here from a genocide. Kan? So yeah. Sorry Daniel, wrong. Ada pelarian yang datang sini, betul. Ada lagi pelarian yang dibawa sini. Either it's by human trafficking, either it's by NGOs. Masalahnya ada insentif. Semua benda dalam dunia ni runs on insentif. Kalau orang tu tak ada insentif, very very rarely orang tu akan buat macam tu. Benda baik pun dia ada insentif nak buat. Kenapa? Bukan saja nak rasa you orang baik, tapi because I want to be a good person, I want to show that I'm a good person, so I genuinely do the good thing. Sama juga. So insentif tu can be anything, duit ke, bukan duit ke, it doesn't matter. Masalahnya ada sebab, ada insentif, and then you will gerak pada insentif tu. So pelarian tu, bila you check dia punya boat or anything, bila you dengar story, sama macam illegal immigration or any refugee dalam mana-mana negara ni kan, pelarian yang asli lah, as in memang dia naik atas boat, lepas tu dia lari, I can confirm is not 100%, memang not 100%. Ada yang dia ada juga cerita, let's say yang boat captain tu dia kena bayar. Does it have to be 100% for us to solve the problem? It creates another problem because now we have to deal with human traffickers and NGOs who are bringing them here with financial incentives. That is the biggest problem. So bila orang-orang yang represent NGO ni, bila rakyat Malaysia cakap ada komplain, NGO ni cakap kita orang pula racist sebab you dapat duit nak bawa dia orang ke sini. So masalahnya NGO tu dari mana dia dapat duit? Siapa buat funding kat dia? There is no transparency, right? There is no, bila you nak bawa Rohingya ni, okay, you nak letak dekat taman sini. Siapa yang decide you nak letak dia kat taman sini? Siapa yang decide? And kalau orang tu bantah boleh ke? Atau you nak panggil dia racist? Atau you nak bagi any punishment? Atau you nak macam dipinggirkan, or you want to dismiss dia orang punya concern? Right? And bila you letak community ni without any integration, without any plan, because your first priority is just bawa mereka masuk saja. Bawa mereka masuk as in they are already inside the border, not in the sea. So once you already bring them in, now masalahnya, it creates an ethnic enclave, Ethnic enclave maksudnya it's just community tu memang 100% is just Rohingya. So sekarang enforcement pun susah. Kita tak tahu dia orang rompak sama sendiri because most of the crime in the Rohingya community is within the Rohingya community. Ada juga. It's not majority Rohingya as in pada rakyat Malaysia. Ada juga, but majority is within the Rohingya. There is no enforcement. There is no transparency, there is no system. It's just macam dia orang bawa sebab dia ada insentif nak bawa, tapi dia tak cukup insentif untuk memang set up semua ni. And reason for that, one of the reason lah is very simple. Sebab kalau you memang selesaikan masalah ni betul-betul and you ada sistem yang proper and transparent, dia punya insentif tu hilang. Insentif NGO and insentif untuk penyelundup. That is the problem. So one side, maksudnya as in most people on the lefty side, bila kita suarakan benda ni, the criticism is always, that never happens, or that is such a small problem. And it's like, honestly lah, you siapa nak cakap? You rakyat Malaysia, you nak cakap. Kita rakyat Malaysia, kita pun nak bersuara. Tapi you cakap, I tak boleh bersuara, you je boleh bersuara. Sekarang kita ni tinggal dalam demokrasi ke tak? Okay, so dalam demokrasi tu kita bagi Iqbal pula. I'm sure you have a lot of things to say. Yeah, go ahead. I guess a few things yang Ram dah cakap, mungkin kita boleh approach one by one. Nombor satu, okay, human trafficking being an issue, betul. Dah ada laporan daripada Amnesty International, dah ada laporan daripada State Department US, macam-macam yang cakap pemerdagangan manusia itu memang berlaku. Tapi okay, kalau kita nak bercakap to what extent benda ni menjadi asal usulnya masalah ni mula-mula, let's go one step below that kan. Tadi Daniel dah sebut genocide ni berlaku. Saya rasa kalau untuk kita ada perbincangan yang produktif, substantif, yang kita boleh semua berada dalam alam dunia yang nyata pada masa yang sama, kita kena agree to a few fundamental facts. Number one, bahawa ada genocide yang sedang berlaku. Boleh kita bersetuju atas benda tu? I don't know why, but there is something happening lah. Okay. I tak tahu kenapa, tapi ada. Okay, and so saya rasa benda ni penting untuk kita establish dahulu sebab
macam Ram, saya rasa kebanyakan orang Malaysia dia sama ada tak tahu apa sedang berlaku dan mungkin dia hanya tahu apa sedang berlaku. Dia tahu ada pelarian kat sini, dia tahu masalah yang kita hadapi, tapi tak tahu bahawa masalah ni puncanya adalah genocide ni berlaku. Kedua, orang yang tak tahu dan tak kisah nak tahu. Nombor tiga, orang yang tahu dan mungkin dia nampak okay, benda ni memang berlaku, tapi benda ni bukan menjadi suatu alasan untuk kita tidak melangsaikan masalah-masalah kita hadapi kat sini. Dan yang keempat, and saya rasa ni golongan manusia yang paling jijik lah, adalah manusia yang tahu genocide ni berlaku dan celebrate dan actively menyokong kelakuan genocide ini. So kita dah nampak benda tu berlaku di ruang social media. Ada orang cakap kita patut tangkap culik kanak-kanak Rohingya, kita patut harvest organ diorang, kita patut letak diorang dalam bangunan, kita patut bakar diorang semua. Dan Ram, saya akan terkejut kalau Ram setuju dengan semua itu, because Ram, he's worked with migrants before, he's worked in factories before, you know some of these people personally. Yes. And saya rasa hari ni saya sudi datang duduk bersebelahan dengan Ram sebab saya rasa Ram seorang yang kita boleh jumpa titik persetujuan ni bahawa akhir kata diorang ni manusia dan sebarang solusi kena mengambil perkara itu into account. So the number one fact is genocide ni sedang berlaku, dan kalau benda tu tak berlaku, kita tak akan menghadapi masalah ni. Semua orang yang lari daripada Myanmar kebanyakannya disebabkan genocide tersebut dan juga perang saudara yang tengah berlaku di situ. Kita ada 200,000-ish registered refugees dengan UNHCR, yang mana 190,000 adalah daripada Myanmar, yang mana 130,000 adalah keturunan Rohingya. Ram nak cakap kebanyakan mereka ni mungkin, atau sebahagian daripada mereka ni adalah hasil daripada perdagangan manusia ataupun hasil daripada NGO yang bawa dia masuk. Kita tak tahu, tapi sekurangnya kita tahu, kita boleh setuju bahawa semua ni berlaku disebabkan genocide di situ. Okay? Yang saya mungkin nak tekankan juga adalah, bagi saya, and ni bukan untuk meremehkan experience orang-orang di sini yang telah mengkongsi cerita mereka berhadapan dengan komuniti Rohingya yang frontliners yang terpaksa melayan karena setengah patient yang give them a hard time, kan? Saya bukan nak meremehkan semua experiences yang sangat valid itu. Cumanya bagi saya, ia suatu coincidence yang tak boleh diketepikan, yang pada 2019 Gambia telah membawa kes mahkamah terhadap Myanmar ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ, di mana Gambia telah mendakwa bahawa Myanmar telah melakukan genocide ini ke atas kaum Rohingya. Awal 2020, hakim-hakim ICJ telah memutuskan bahawa Gambia memang layak membawa kes ni terhadap Myanmar kerana kedua-dua negara ini adalah penandatangan Convention Genocide. Tak lama selepas itu, saya ingat itu kali pertama saya menampak isu Rohingya ni meletup di laman social media kat Malaysia. Fast forward 6 years, 2026, pada Januari tahun ni, kes ICJ tu telah berlangsung dan Gambia telah membentangkan semua bukti-bukti suatu genocide telah berlaku di depan Mahkamah ICJ, dan termasuk testimoni-testimoni daripada survivor-survivor daripada genocide tersebut. It is an awful coincidence that a few months later, isu ni meletup lagi sekali di ruang social media Malaysia. Dan we take those two in isolation, that kes ni bermula pada 2019, isu ni meletup 2020. Kes ni menyambung 2026, kes ni meletup 2026 beberapa bulan kemudian. We take that in isolation, it's a coincidence. Tambahan kepada itu, kita ada juga bukti bahawa UN telah kemukakan bukti bahawa terdapat tindakan oleh militeri junta Myanmar untuk menyebar maklumat palsu, untuk menyebar ucapan-ucapan benci terhadap kaum Rohingya di Facebook terutamanya. Jadi bila kita ambil semua itu in concerted effort, kita nampak ada setengah akaun kat
threads contohnya yang baru buka minggu lepas, follower tak sampai 30 manusia, buat tweet kecam Rohingya, dapat beribu-ribu retweet, dapat beribu-ribu repost. Dan again, saya bukan nak cakap tak ada valid complaints against community Rohingya di Myanmar, tapi it does seem awfully perfect to me bahawa semua ni berlaku pada masa Maksudnya yang sama. ada sahabat lah macam tu. Saya tak nak cakap, saya tak ada bukti. Saya tak ada bukti bahawa terdapat persahabatan antara militeri Myanmar dengan orang yang marah. Sini memang tak ada. Saya rasa memang ramai orang Malaysia marah terhadap komuniti Rohingya dengan sebab-sebab yang valid, tapi saya nak kedepankan kemungkinan bahawa kemarahan tu telah sebenarnya disalahguna ataupun dicetuskan secara tidak bertanggungjawab oleh pihak-pihak tertentu. Itu nombor satu. So sekarang kalau kita dah setuju bahawa terdapat genocide yang berlaku di Myanmar, maka satu solusi yang kita patut atau satu benda yang kita tak patut melupakan dalam mencuba menyelesaikan masalah-masalah ini adalah kita tak patut sambung lagi ataupun memberi lagi ruang kepada ucapan-ucapan benci yang telah menyebabkan genocide ini berlaku in the first place. Kita tak patut terima bila orang cakap kita patut culik kanak-kanak, harvest organ mereka. Kita tak patut terima bila orang cakap kita patut masukkan dalam bangunan bakar bangunan itu tersebut. Sebab this was what created the problem in the first place. If this problem had not started, if the genocide had not happened, we wouldn't be here in the first place. And part of that genocide happening was the spread of the hate speeches and the fake news. Sorry, Iqbal. Who decides what is hate speech? There's a very legalistic and specific definition of hate speech. And in this case, I would think we should harvest the organs of children counts as hate speech. And I'm not saying you agree with that, but come on. When my disagreement, right, bila I suarakan atau orang lain suarakan, kita dengan puak-puak yang cakap bakar anak Rohingya tu disamakan tau. That is my problem. And that shouldn't, you're right, that shouldn't be the case. You did it to me, you know. Okay, That's the mistake. okay, then I apologize. Sebab tu I memang betul-betul marah. Sebab macam mana you boleh cakap first you cakap everyone position valid. Tapi bila ada orang bersuara, it's just maybe bersahabat. So in this case, Myanmar military or any other actors, diorang ada insentif untuk menyebarkan benda-benda macam ni. Betul. But like I said earlier, other side pun ada insentif juga kan. Sebab kalau masalah ni berkontinue, kalau ada lagi pelarian, dia still dapat duit or dia still dapat support, dia still dapat any position, dia still dapat insentif. So dia ada insentif nak bunuh orang tu, dia ada insentif tak nak selesaikan masalah ni. Sebab kalau dia selesaikan masalah ni, you punya funding, you punya program, all of that gets cut away. So sekarang, if you want to say this side will spread the hate speech, fair. Maybe there is, or guarantee there is. Maybe it's one person, maybe ada 100 orang, I don't know, but confirm ada, because new age warfare is all about psychological and information warfare. On the other hand, NGO and especially UN yang ada banyak funding ni, dia orang tak buat macam tu ke? Mustahil dia orang buat macam tu ke? Buat apa maksudnya? As in same thing, bersahabat and then spreading information or hiding information, especially the valid complaints. Simple tactic for dismissing someone, orang punya complaint, it's just bila dia cakap benda kecil tu, you teruskan jadi equate dengan benda besar or samakan dengan benda yang teruk, right? For example, so kalau me or especially ada wanita-wanita yang cakap like I feel unsafe, I tak rasa selamat, or sebab kita tak buat vetting kan, kita just bawa masuk, kita tak vetting dia, kita tak tahu kalau dia ada criminal record dekat sana ke, I think we don't know anything about that sebab kita bawa masuk je first. Semua tu kita tinggal tinggal belakang, right? That is reverse. Kita kena make sure yang pelarian tu focus on one area first so that we can filter and vet out at the very least. So ini membawa kepada peringkat seterusnya. Kita pun tak, Iqbal sendiri pun mengaku yang dia tak boleh nak confirm sama ada semua ni kebetulan ke, ada persahabatan ke, dia tak tahu kan. Tapi the fact is a few thousand of them here kan, if not more. So dan memang tak boleh dinafikan, rakyat Malaysia sudah merasa kewujudan mereka ini dalam kalangan kita ada membawa sesetengah masalah. I think even the most other supporters should admit that lah kan. Sure. So kita bawa kepada isu yang saya nak nampak ada diperbahaskan antara Iqbal dengan Manu juga, iaitu hak untuk pelarian ini Rohingya untuk belajar dan bekerja di negara ini. Jadi saya nak petik sedikit satu kenyataan daripada
seorang menteri, YB Steven Sim, dia sebagai bekas menteri sumber manusia, sekarang menteri koperasi, beliau telah melontarkan satu pandangan di mana kita manfaatkan tenaga Rohingya ini untuk buat kerja 3D, dirty, dark, difficult, dangerous, yang kebanyakan orang Malaysia tak nak buat, dan sebab tu kita bawa orang dari Bangladesh contohnya untuk membuat kerja-kerja itu. Kecaman menteri. Sorry Daniel, I have to interrupt you. Bukan sebab rakyat Malaysia tak nak buat, tapi gaji yang dia bagi tu tak boleh hidup. And this one is my personal experience. Masa saya lepas habis A-levels, I tak dapat continue my degree because of my family situation, adalah benda-benda. So I terpaksa cari any kerja yang I dapat. So I kerja dekat kedai bunga tau. First I kerja dekat kedai bunga, and then I set up diorang post. Yang tu gaji saya masa tu, this is 2017, gaji saya masa tu 900. So I terpaksa keluar rumah juga. So I tinggal dekat Kajang, dekat Asajaya, dekat low cost flats and the shop lot dekat tu. Sewa saya satu bilik tu 250. So gaji saya 900. So nangis tau, memang sakit. So lepas tu I dapat kerja dekat kilang dekat Bukit Beruntung. So I operator kilang lah dekat situ. Is sebab kita buat car and steering parts. So gaji saya masa tu pun 1,400. 1,400, kalau dapat OT maybe 2,000. Dengan gaji tu, siapa yang boleh hidup? I kena buat tu sebab I memang tak ada option langsung. So I terpaksa downgrade I punya lifestyle. So kalau you suruh orang Malaysia, kenapa orang Malaysia tak nak buat? It's not because of that. It's because insentifnya dah berubah. Insentif berubah. So maksudnya sekarang, kalau orang, especially yang colleague yang I kerja dengan masa tu, ada juga yang dari Bangladesh, ada juga yang escape genocide Tamils in Sri Lanka. Ada juga. Right, so dua-dua golongan pun ada. Immigration, illegal immigrants tak ada lah sebab factory tu memang strict, very very strict. Tapi ada juga factory, rumah. I tak boleh pastikan. Ada rumah yang dia orang bawa juga illegal immigrants macam tu. So legal immigrants pun masalahnya, dia orang fikir bukan dalam ringgit tau. Dia orang fikir and dia punya cost is dalam duit negara dia. Right, so you pelarian or anything, or let's say you illegal immigrant, you coming dari negara macam tu, your condition memang dah lah teruk, you will accept anything here sebab you punya standard memang low. Kalau you suruh Malaysian punya standard, you tinggal rumah 2 tingkat, tapi kalau you tak nak tinggal rumah flat ni, you actually pemalas, you tak nak buat kerja. Bukan, sebab dia tak nak reduce dia punya quality of life. That's it. It's not because Malaysians don't want to do. Kalau operator kilang tu gaji dia bagi 2,500, 3,000, confirm besok by tomorrow 10,000 Malaysian akan sign up. I think those are a bit semantical, right? Whether whatever reason dia nak ke tak nak ke, dia tak nak lah, because the reasons semua you cakap tu betul, I agree, but the fact is kita that brings to another problem kan, kebergantungan ekonomi kita kepada pekerja asing dan sebagainya kan. So to go back to that, beliau YB Steven telah melontarkan satu cadangan to let Rohingyas work here. In order for them to work, kita kena berikan latihan, saringan kesihatan dan sebagainya. Basically treat them as the workforce lah kan. Dan saya nampak dekat media sosial cadangan beliau tu dikecam lah. Dan menariknya netizen Melayu ke bukan Melayu ke, semua pun kecam benda ni, you know. So nampaknya orang Malaysia tak nak lah Rohingya ni bekerja, belajar di Malaysia ni. I think one of the main concern sebabnya takut bahawa kalau macam ni seolah kita membuka pintu yang besar, mereka lagi ramai dia akan masuk. Ada insentif right? besar lagi ni. Yes. Right. What do you think, Iqbal? Okay, so first kita sebut pasal insentif, bahawa memberi mereka peluang pekerjaan akan menjadi satu lagi sebab kenapa diorang nak datang sini. Kita tadi dah establish the number one factor kenapa diorang tengah lari daripada Myanmar adalah suatu genocide tengah berlaku. Kalau benda tu tak berlaku, maka kita takkan ada masalah ni. Is that fair? But Malaysia bukan jiran dengan Myanmar tau. Why choose Malaysia specifically? Kenapa dia choose Malaysia? Great question. Not Singapore, not any other countries. Why here? Great question. Setahu saya, Malaysia ada lebih kurang 200,000, Thailand ada dekat 100,000, Indonesia sebagainya. Itu semua, kenapa sebabnya saya ada dengar, antara sebabnya sebab Malaysia negara majoriti Muslim dan diorang prefer nak datang sini. Ada sebab yang cakap isu rasuah sangat besar di sini, maka senang untuk sempadan kita untuk diboros dan sebagainya. Ada banyak faktor kenapa Malaysia nombor satu, tapi the fact of the matter is they are coming. Kan? Dengan itu, kita seolah-olah tengah cakap, okay, so let's just remove the fact that
they're coming in just for a second and imagine that, and we already accept that they're here, even no matter what, no matter how we feel about this, they're already here. Macam mana kita nak handle orang yang dah ada kat sini? Good question. Very difficult question juga. Yeah. It's very difficult. Okay, so adakah kita akan tenang mereka keluar? Adakah kita akan paksa mereka pulang ke Myanmar? Adakah kita akan paksa negara ketiga ambil mereka? Saya nampak bahawa kebanyakan rakyat Malaysia yang present a solution, itulah usually the solution. Kick them out, return them, send them away. Kan? Dan kita faham sini kenapa kan perkara itu memang impossible. Do we need to go down that road? Maybe we do. Maybe we do for the viewers. Myanmar tak akan ambil dia orang balik sebab Myanmar pun dalam perang saudara, dan Myanmar sejak 1982 tak anggap mereka sebagai warga negara. Maka kalau kita cuba hantar dia orang balik, kalau kita letak satu flight Malaysia Airlines, satu pun Asia, so hantar dia orang balik, Malaysia akan just be like, go the fuck back. Sorry. Kalau kita hantar mengikut boat, kita paksa kita punya tentera laut hantar mereka melalui bot pulang ke Myanmar ataupun ke mana-mana, again same thing, Myanmar akan just cakap tak nak, pergi balik. Kalau kita cuba hantar mereka ke negara ketiga, setahu saya ada statistik Jabatan Immigration ataupun Menteri Luar Negara cakap selama ni bertahun-tahun berturut kita ada hantar keluar pelarian Rohingya ramai 8,000 ke negara-negara ketiga year after year. Tapi dalam beberapa tahun yang baru lepas ni, benda tu dah berhenti sebab negara ketiga telah berhenti mengambil pelarian-pelarian. So nak hantar pulang tak boleh, nak hantar ke negara ketiga tak boleh. Maka kita memang, diorang dah ada kat sini and kita kena handle diorang. Okay, so kita establish at least premise nombor tu. We cannot kick them out. Why not? How? At the very minimum, yeah. If you're a Rohingya that commits a crime here, we're going to kick you out. Yeah. Okay, so we're then going to kick you of out. course, yeah, that's a different, And because when I say this online, they will say I'm racist. You get it? The people who are on your side, as in on the very pro yang ni refugee juga side, saya dengar will do Manu duk sebut benda ni. I think kita kat sini kita cuba, sebab kita ada audience dan sebagainya, kita cuba untuk melihat the big picture and try to come up with solutions, right? So those people you said semua ada incentives dan sebagainya, they're not the majority. Kan, kita cuba untuk tackle audience yang majority, yang betul-betul nak selesaikan masalah, walaupun jalan penyelesaiannya kick them out dan sebagainya tak praktikal, mungkin tak boleh. You have a different view, I want to hear that nanti, but I think kita boleh move on lah daripada yang kecam racist sebab kita bagi pandangan yang tak tak masuk dengan mereka. I think we can move on from that. But actually, Manu makes a good point. Like at the very least, yes, that's another point of agreement we should be able to come to together. That if they've committed a crime, kita boleh kick them out. And benda tu saya tak rasa melanggar undang-undang tanda masa. Dari in the same way yang contohnya kalau ada boat penuh dengan kanak-kanak dan wanita yang baru lari daripada genocide, kita cuba tenang mereka keluar, itu melanggar undang-undang tanda masa. Tapi kalau ada seorang yang datang, dia langgar undang-undang Malaysia, kita nak tenang mereka keluar, itu tak ada hal. Saya rasa kita boleh setuju atas perkara itu. So you said tadi sebentar tadi Manu sebut we can kick them out, right? So how will especially we yang kick buat out crime. most of the 200,000 out? I think we can also accept that out of 10 Rohingyas, maybe let's give you 5, half of them crime. Okay, you kick them out, fine. What about the other half? Good question. I mean, first thing is, I bukan tuan, so I don't have all the answer. Okay. And we should be very careful dengar kepada orang yang cakap dia ada perfect solution. Number one, there is no perfect solution for almost any problem dalam dunia ni. Tak ada solution yang perfect. Everything you kena give up something. Orang yang jahat dia nak tukar jadi baik pun still orang akan kecam, orang takkan percaya. It's very normal like that. It's nothing in this world is perfect like that. So, but if you're asking in my opinion, that is why I cakap kita memang kena buat full investigation, as in kita memang kena tahu. Sebab number one, yang kita tahu, there is about 50,000 Rohingyas, 200,000 UNHCR holders and all. I don't think that's the real number, bro. Number one, I don't think that's a real number. Sebab estimate, like contoh lah, this is another related example. Migrant workers, kita ada macam like 2 juta, but tapi undocumented tu estimated 4 juta tau. So majority maksudnya, no documentation, no record, no oversight, bawa masuk, buang sini, lepas tu pergi balik, ambil orang lain. That is the incentive cycle I'm talking about. That is a problem. So number one, stop anyone else coming in, please.
We have already, Malaysia accept the most refugees dalam region ni. I tak tahu on other region in the world, but as far as I know, Malaysia accepts the most, more than Thailand. Singapore, I know very strict, dia tak accept langsung, right? And then bila kita dapat aktivis Rohingya yang kecam Malaysia pula, of course lah rakyat Malaysia akan marah. Yeah. You akan cakap, and I'm not saying yang Rohingya bila dia, like let's say dia dekat immigration depot tu, tak ada benda yang buat, let's say dalam our government, something like that, tak ada mistreatment yang berlaku. I don't think so, sebab sorry, I'm Indian. So a little bit discrimination I pernah go through juga. Banyak, right? I nak cari sewa, I kena cari lebih. I nak cari kerja, kena cari lebih. Very normal for me. I dah accept yang tu. I cannot convince semua orang dalam Malaysia ni jangan racist. It's Okay? 'cause My you said community je. Okay? So I know apa maksud tu discrimination. I tahu what it's like to be dikecam macam tu, right? Kalau I nak jalan tu boleh dengar apa ni, kereta lock, pernah biasa. Every day I kena. I see. Okay? Every day I pakai suit ke, pakai shorts ke, biasa. So my point is, discrimination and mistreatment, of course it happens. Of course it happens. I won't say no. But you have to be careful dengan sentimen-sentimen rakyat. Sebab bila dia datang lepas satu macam boiling point kan, orang takkan rational lagi. Kalau you nak cakap or nak propose any solution, you have to make sure do it sebelum orang reach dia punya boiling point. Sebab lepas dia reach dia punya boiling point, then maybe dalam hati dia memang fikir, kalau you mati dalam ocean, you mati bakar go, I tak kisah sebab Malaysia dah ada banyak masalah. And orang Rohingya ada yang datang sini, lepas tu ada gang, dia angkat parang lah, dia ada apa ni, rogol, ada kes, ada juga kes. Lepas tu, and then dia cakap, oh tapi is 0.5%. Kalau dia tak masuk, 0.5% tu takkan berlaku tau. Yeah. So that's the simple argument. Lepas tu ada one more argument, dia cakap, oh tapi Malaysian ada juga bawa game Malaysian. Good point, thank you. Malaysian rompak and bunuh ada Malaysian, so tak payah bawa masuk lagi orang. Thank you. Good point. Iqbal see? want to respond. So, It's okay. complex lah. That's all that I'm saying. We Yeah. have to really do the investigation. I can't give you one answer and say, oh sebab I tahu. Sebab I don't know everything. Yeah, and I guess that's kind of the attitude we need, that humility on Ram's part to admit that we don't know everything, and so apa-apa solution yang kena berlaku, kita kena mula dengan memastikan apa pengetahuan baseline kita. Yes. And so baseline kita, I think the government agrees with you, Ram. That's why they've started the document pendaftaran pelarian DPP untuk once and for all finally kita dapat kenal pasti siapa berada di sini, berapa ramai dah ada di sini dan siapakah mereka. Okay. Masalah ni dengan benda tu is saya nampak bila orang bila kerajaan umumkan benda tu kat YouTube, social media tu, itu pun dah kena kecam, babe. Sebab no longer rational. You get it? I bukan cakap dia orang tu betul. I bukan cakap yang, sebab ada yang you want to say like sahabat, they spreading hate on purpose. Some people spreading hate. Some people tu memang betul-betul frustrated. Faham tak? Some people memang betul-betul frustrated. So untuk orang yang macam ni, it's very hard to convince them sebab any solution yang bagi pun dia memang dia just tak nak. I tak nak orang masuk, orang yang ada pun I nak keluarkan sebab I'm just done. I'm just betul-betul done. Macam you ambil anjing dari luar tu, or puppy or any kitten, right? Lepas tu dia buat mess lah, dia berak lah apalah, lepas tu you just tendang keluar macam tu. Dia fikir macam tu sebab dia memang dah betul-betul frustrated and dia no longer rational. Okay? And another thing is, let's say kalau nak, let's making them workers and so on, right? Which company, which industry, who gets the incentives? Because sorry to say, Malaysia does have a corruption problem. I want the people to be cared for. I want the people to have genuine solutions for them. And so long as, let's say kalau tak ada transparency, dia cakap okay kita akan buat program ni, tapi program ni siapa yang buat, kenapa yang buat, siapa yang bagi funding, no transparency, then we know that is maybe ada corruption, most likely ada corruption, sebab orang of course dia akan fikir macam tu. Of course orang akan fikir macam tu. And then sekarang you nak rakyat Malaysia, like let's say kenapa rakyat Malaysia 20-30 tahun lepas boleh dapat kerja dekat KK, tapi sekarang less and less. Less and less dekat, kalau you nak pergi, I pergi makan apa ni? Ni KK Mart ke? KK Mart lah, not okay. Kota Kinabalu. I don't know. Okay. Okay. So as in, I nak pergi kedai Cina makan mi kari pun, sekarang bukan orang Cina yang buat tau. Maybe it's a foreigner, or maybe sometimes ada juga, I sometimes sebab yang ni I tak tahu, I don't want to assume, tapi muka nampak macam Rohingya sikit, tapi makan sedap saya makan je lah, I tak kisah, right? But the problem is, nombor rakyat Malaysia 30 something juta. You nak bawa 1 juta, 2 juta orang, of course dia akan impact dia punya ecosystem, kan? So nombor yang kita accept must have a balance. Orang yang ada dekat sini, kita first things first. Okay, this one I will tell you. What's the first thing we do with the people who are already here? Document every single one. Kita tak tahu nombor yang asli. And even for UNHCR refugee card also,
there is corruption there. Ada juga yang tipu, ada juga yang bawa because Hmm. we don't know. Sebab ada juga orang yang akan ambil kesempatan genocide tapi dia bukan one of the people that is persecuted. Dia just nak masuk sebab dia just tengok sana ada opportunity lagi baik. Sebab sana kan kalau as long as you ada card, you boleh buat macam ni. Okay, so then that's the thing. Nanti korang klik dia cakap dokumenkan dia orang, ni dia yang cakap, bukan I cakap, dia yang cakap. Iaitu yes, that really is the starting point that we need to know who's here. Masalahnya selama ni aktivis-aktivis NGO cakap kita kena kenal pasti, iktiraf dan pastikan yang siapa ada kat sini kita tahu dia orang siapa. NGO kena kecam, semua dipanggil baru Arab Rohingya dan sebagainya. So okay, yes, there's valid frustrations, there's valid reasons for people to be angry, tapi pada masa yang sama sepatutnya kemarahan dan kerisauan tu tak sepatutnya menjadi halangan utama daripada kita mencari jalan penyelesaian. So in this case, the government, it seems like, is almost actively being prevented from finding solutions because anytime they try and do a solution, people hate them for it. And people are saying, we need to kick this government out. We need to. And now I'm grateful that our politics is so messed up yang kita dah ada beberapa parti dah each take turns menjadi kerajaan. So semua dah tahu apa masalah, betapa susahnya nak selesaikan masalah ni. So diorang, kita nampak bahawa ahli-ahli politik tak boleh nak politikkan benda ni sangat sebab semua dah faham betapa complicatednya benda ni. Okay, kita pun dah nak sampai penghujung. Tapi sebelum saya nak tutup kan, sebab perbahasan Iqbal dan antara Iqbal dengan Manu dekat Twitter dia berlaku bila Manu ada buat satu tawaran kepada Iqbal untuk melawat beberapa pertempatan orang Rohingya. Boleh saya nak tahu sama ada Iqbal akan menerima tawaran itu, and sebenarnya apa tujuan Manu untuk membuat lawatan tersebut untuk Iqbal? Solution yang like I said, tak ada perfect solution. Every solution ada trade-off maksudnya. So you can't do 100% perfect solution. Tapi first step to really find solution yang betul is memang kita kena pergi on the ground, on the jalan, and kita kena tanya siapa yang dikesan oleh orang, bukan je orang Rohingya, or like let's say even though the lack of vetting, siapa yang dikesan oleh lack of vetting bila dia orang Rohingya ni bawa dekat area ni, or let's say taman ni or this area, orang-orang dekat area tu apa dia orang punya experience. And let's say, right, kalau let's say or government or NGO or any organisation decide yang okay, kita kena bawa macam like, let's say 5,000 Rohingya, kita akan letak dalam area ni. Kalau rakyat dekat situ cakap tak nak, dia orang akan dengar ke tak? You know, that's another concern also that I have. Sebab kadang-kadang ada juga kerajaan Malaysia buat, kalau rakyat Malaysia cakap tak nak, ada juga kerajaan still buat. The government doesn't listen to the people all the time, do they? If they did, then it's a perfect democracy. We will be we will be the richest country in the world, but we are not. We are clearly not. We are doing very well, but we are not the richest country in the world. But we are very peaceful. The government has done a good job making sure we are not affected by a lot of the Iran war and all of that. So good, at least we are a bit stable compared to some other countries, right? So tujuan tu is so that because I feel not just Iqbal, but maybe a lot of other people macam with dia same view dengan dia, tak dikesan oleh orang Rohingya ni. Dia just bagi donation pada NGO, or dia just support keyboard warrior pada NGO, or any issue-issue. Dia tak support NGO pun, dia just cakap kita kena prihatin pada semua orang. Tapi you personally apa yang you buat? You personally, you seorang apa yang you buat? Sama ada you terkesan ke tidak? Yes, you terkesan ke tak? Sebab kalau you tak terkesan, orang yang terkesan tu ada cakap, and then so it's the same thing, you know. Kalau orang nak bagi solution tapi you kecam dia as benci or racist or anything like both sides, right? Any and whichever political view. Bila you nak propose solution, ada resistance always. So we have to identify the real problem and the reality on the ground. That's why I asked. Anda Iqbal sama ada akan menerima tawaran? No, I accepted. I Yes, said, jom. Jadi bila akan berlaku? So for the past week, we've been trying to organize the logistics of it. Sebab, I guess, sebagai pengamal media, nombor satu bila kita turun padang ni, usually perkara yang saya risau adalah tak ada orang nak bercakap dengan kita. So dari segi itu, saya dah cuba susunkan interview yang arrange ahead of time. Yang kita pergi situ, kita berjumpa dengan sesiapa tertentu untuk dapat pandangan mereka.
setakat ni kita dah ada seseorang daripada komuniti Rohingya yang sudi berjumpa dengan kita. Kita masih cuba mencari seorang penduduk daripada kawasan-kawasan ini yang mungkin terlibat, yang sudi bercakap dengan kita. Harapnya kalau boleh kita nak berjumpa dengan kedua mereka ni, minggu depan. Pada masa sama, saya juga telah meminta Ram untuk membawa saya ke kawasan-kawasan yang dia familiar dengan, untuk saya dapat pandangan peribadi dia dari segi apa pengalaman yang dia pernah melalui, apa benda orang-orang yang dia pernah kenal dan sebagainya yang pernah terkesan dengan perkara ni. Saya sendiri, orang panggil saya bangsa baba elit. Saya duduk 10 minit pada Pasar Poros Selayang kot. So I mean, perkara-perkara ni, and even if I didn't live 10 minutes away, saya rasa perkara ni sesuatu yang semua orang patut mengambil tahu dan patut mengambil berat. Sebab you know, eventually benda yang affect someone will eventually affect you if you don't pay attention enough to it. So okay. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Iqbal, saudara Manu, Thank you. memberikan pandangan masing-masing. Saya rasa mungkinlah dalam banyak-banyak ujian ni yang Malaysia ada, isu pelarian Rohingya ni merupakan ujian kemanusiaan dan juga kebijaksanaan pihak berkuasa dan rakyat Malaysia dalam berdepan dengan masalah ni. Dan saya berharap wacana kita pada petang ini menyumbang kepada satu solusi yang mungkin tak sempurna tapi cukup sempurna, hopefully kan. Yes. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan bagi para penonton jangan lupa untuk like dan berkongsi wacana ini dengan kawan-kawan masing-masing, dan kita akan jumpa lagi pada episod akan datang. Terima dan kasih. pastikan kalau korang nak kecam sebab nak iktiraf dan bagi kerja, dia yang cakap, bukan aku. Terima kasih.